Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Uh, okay. Sebenarnya Farhana ni pun sebenarnya kalau ikutkanlah, Farhana tak ada basic tau, tak ada pengalaman bisnes. Family Farhana pun bukan orang bisnes sebenarnya. Dan Farhana juga adalah background dalam bidang engineering. Dulu Farhana ambil electrical engineering sebenarnya. Jadi cumanya bos, sebenarnya apa tu orang panggil, apa yang Farhana rasa sangat seronok dalam projek Think Quran ni. Pertama sekali dulu masa Farhana buat Al-Quran Tegi, produk Farhana adalah produk fizikal, cumanya kami bergerak secara online. Bukan bergerak secara online tau. Kami tak adalah kami buka booth ke, kami apa tu orang panggil buka, tu tak ada. Maksudnya kami promote secara online. Jadi orang masuk order secara online, betul tak? Cumanya walaupun hakikatnya Farhana menjual produk itu secara online, tapi tahu tak? Antara benda lah yang Farhana rasa macam dia apa tu orang panggil ni, kami hakikatnya kami dekat bahagian operation kami tak boleh ada satu kebebasan untuk travel. Faham tak? Orang kalau hari raya, esok nak raya, kami masih lagi bekerja. Sebab kami kena post out Al-Quran kami kena post, kami kena packing, kami kena uruskan parcel-parcel tersebut. Jadi orang lain tak habis raya lagi ni, kami dah kena balik beraya dah sebab order banyak, pending order banyak. Dapat tak? Orang rasa macam Farhana sampai bila Farhana nak ada bisnes yang macam ni? Hakikatnya kita nak travel, kita nak pergi bercuti, kita nak ada satu kebebasan, tapi dia terikat. Walaupun produk tu, bisnes online. Dapat tak? Masuk order memang secara online. Tapi hakikatnya, kalau kita adalah owner kepada bisnes tersebut, kita tak boleh gerak hakikatnya. Jadi itu antara satu benda yang Farhana ada satu aim. Bila Farhana jumpa teknologi ni, sebab Farhana pernah je jadi macam tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali dengar satu peluang untuk kita pasarkan satu teknologi. Masa tu Farhana dah terfikir dah, kalau macam ni, aku tak perlu ada staff. Betul tak? Aku tak perlu ada staff yang packing, tak perlu ada yang post. Dan yang paling menariknya, aku boleh buat bisnes ni di mana-mana. Itu yang Farhana satu benda dari segi orang yang memang dah terikat dengan bisnes dia yang lama, tiba-tiba dapat peluang yang boleh work from everywhere, yang boleh buat duit from everywhere. Itu memang satu kesyukuran. Kalau Farhana lah personally, itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau kita bercerita dari segi perspektif bisnes, untuk bisnes Farhana yang lama, antara benda yang kita tak boleh nak nafikan, rolling modal lah, betul tak? Nak cakapnya, lagi besar pasukan kita, jangan cerita lagi sedikit modal kena rolling, lagi besar modal yang kita kena rolling. Masa Farhana mula-mula buat bisnes, modal yang Farhana rolling RM2,000 je. Bila tim Farhana makin besar, modal Farhana rolling jadi RM10,000. Bila lagi membesar, modal yang Farhana rolling sampai ke approaching RM1,5 juta lebih tau, untuk rolling modal. Maksudnya jangan cerita nak income besar, nak tim besar, tapi modal makin kecil, rolling modal makin kecil. Memang takkan dapat. Tapi dalam projek ni, modal yang Farhana keluarkan sekali je, dia tak perlu rolling pun. Tapi Farhana boleh ada pasukan yang dia membesar dalam keadaan tak perlu fikir macam mana aku nak tambah modal supaya setiap pasukan-pasukan aku ni mereka dapat produk. Itu pun bagi Farhana, ini satu peluang bisnes yang sangat-sangat luar biasa. Dan satu lagi pula, antara benda lah yang Farhana fikir bisnes Think Quran ni, dia adalah bisnes idaman untuk semua usahawan yang nak buat duit. Kalau usahawan yang nak tak buat duit tak ni kan, tapi apa dia? Cara nak pasarkan teknologi ni. Kalau dulu cara Farhana nak pasarkan, Farhana kena hire influencer. Sebab tu kalau tengok Nia Lofa, kalau tengok dia punya suami dia tu, siapa suami dia tu? Ustaz tu? Itulah buku dia lah kan. Kalau artis-artis tu, dia orang tu semua pernah mempromosi Al-Quran kami. Itu semua kena bayar. Dia tak ada istilah free tau. Kita kena bagi produk kita kepada mereka, mereka baca, mereka review dan mereka pakai, mereka endorse. Hakikatnya kita bayar mereka untuk endorsement. Artis-artis, ramai je artis-artis yang kami bagi dan sebagainya. Itu cara kami nak pasarkan teknologi ataupun masa tu Al-Quran kami. Cumanya dalam projek ni, dia ada satu kaedah tau. Cara nak pasarkan, cara nak set up pasukan, yang kalau tanya Farhana, sukses formula yang akan dibentangkan tadi tu, dia memang proven sukses. Memang sangat luar biasa. Itu adalah satu sukses formula macam mana kita nak ada pasukan kita, bukan saja dekat market Terengganu, bukan saja dekat market Pantai Timur, bukan saja market Malaysia, tapi sukses formula yang akan dibentangkan sekejap lagi tu, kita boleh ada pasukan di seluruh dunia.
Dekat London pun ada tim kita, dekat US pun, dekat Zimbabwe pun boleh ada pasukan kita. Kalau kita nak set up pasukan kat planet Pluto pun boleh ada pasukan kita kalau kita guna sukses formula tu. Dia memang sangat-sangat dahsyat. Cumanya Farhana nak ceritakan pengalaman Farhana dalam kita nak set up pasukan tu, dia bukan sekadar set up, tapi dia boleh ada income. Masa Farhana register bukanlah satu orang yang faham marketing plan, tak ada. Farhana simplekan cara Farhana berfikir. Masa tu Farhana fikir, Shopee buat duit, Grab buat duit, TikTok buat duit, Lazada buat duit, benda ni mesti boleh buat duit. Simple. Farhana terus register. Lepas tu Farhana fikir, macam mana cara nak pasarkan? Bila kita dah register, dia akan ada satu success formula. Kita follow lah success formula tu. Kalau lah tadi bos Zakaria income dia seminggu sebulan yang pertama berapa? Kosong. Farhana simplekan cara Farhana fikir. Rasa-rasa income Farhana minggu pertama berapa? Minggu pertama. Dalam keadaan tak faham marketing plan tau. Farhana tak macam orang lain yang tahu commission semua, tak tahu. Farhana malas nak ambil tahu. Cuma yang Farhana nak tahu, berapa income Farhana? Cuba teka, berapa income Farhana minggu pertama? Farhana register 6 hari bulan. 9 hari bulan ada income. Lebih kurang 4 hari ya personally. Rasa-rasa berapa? Minggu pertama income Farhana RM1,000. Okey tak? Orang yang baru itu sebenarnya income 4 hari tu. Farhana register 6, 9 commission masuk. Dalam keadaan cumanya rahsia dia, masa register tu, dia tak pening tau. Terus follow success formula. Dia terus register. Itu yang pertama. Lepas tu, Farhana follow je success formula yang bakal diceritakan sekejap lagi. Yang memang success formula tu proven success. Rasa-rasa orang yang tak faham marketing plan, income dia minggu kedua berapa? Daripada RM1,000. Rasa-rasa berapa? Alhamdulillah, satu orang yang tak faham marketing plan, follow je success formula, minggu kedua income Farhana RM16,000. Okey tak? Cumanya ada orang cakap, Farhana boleh lah, kadang-kadang kita ni ada je benda nak menafikan kan. Okey lah, rezeki Allah bagi. Bila Farhana follow success formula tu, dia memang success formula tu untuk set up pasukan tau. Farhana dapat pasukan Farhana 8 hari bulan. Itu adalah pasukan Farhana yang pertama. 8 hari bulan, pasukan Farhana pertama tu register, 9 hari bulan dia ada income. Rasa-rasa berapa income dia dalam tempoh masa sehari ke 2 hari dia register, dengan cara dia pun tak faham marketing plan, dia sama je macam kita. Sebab bila kita jenis yang tak faham marketing plan, pasukan kita akan follow kita tau. Betul tak? Dia akan duplicate je kita. Jadi dia pun register. Sebab dia pun cakap betul lah, Shopee buat duit, Grab buat duit, TikTok buat duit, benda ni mesti boleh buat duit. Dia register. 8 hari bulan register, 9 hari bulan ada income. Rasa-rasa berapa income dia 9 hari bulan? Ini bukan Farhana punya income, pasukan Farhana tadi tu. Rasa-rasa berapa income dia dalam tempoh masa sehari lah. Sebab 8 tu pun petang kot dia register, 9 petang dah boleh ada income, 24 jam lah macam tu. Berapa income dia? Income dia RM329. Okey tak? Register 8, 9 boleh buat duit. Sebab follow success formula sekejap lagi. Kalau tanya Farhana, bahasa Farhana gila apa? Itu bahasa Farhana lah. Okey, itu ni. Cumanya, dia pun follow Farhana juga. Dia follow success formula tu. Dan rasa-rasa income daripada 329, minggu kedua income dia jadi berapa? Ni bukan income Farhana tau. Income pasukan Farhana yang dia follow macam Farhana. Follow success formula tu. Rasa-rasa 329 jadi berapa? Berapa? Income dia pada minggu kedua RM14,000. Okey tak? Sebab tu Farhana cakap, sukses formula yang bakal dibentangkan tadi ni, dia sangat-sangat luar biasa. Tapi kata kunci dia pada speed. Sukses yang sama, kenapa boleh menghasilkan result yang berbeza? Salah satu kuncinya adalah seberapa kita fikir sukses formula tu dahsyat. Kalau tanya Farhana, sukses formula tu memang sangat-sangat luar biasa dan memang dah terbukti membantu tim-tim Farhana. Ada yang pegang income 7,000 sebulan, 11,000 sebulan, 9,000 sebulan, 4,000 sebulan, hanya fokus dengan sukses formula tu saja. Jadi itu sahaja. This is a big project, this is a big opportunity. Cumanya yang menentukan dahsyat tak dahsyat, big project ataupun tidak, sejauh mana kita nampak luar biasanya projek ni. Jadi ayo kita bergabung. Yang invite tuan-tuan dan puan-puan ni,
semuanya nampak this is a big project, dan kalau kita saling bergabung, impact dia Farhana sangat yakin sangat-sangat luar biasa. Itu sahaja, terima kasih semua. Assalamualaikum.